alaihi wasallam, orang yang memaki itu akan berubah haluan daripada memaki untuk mencintai, daripada membenci untuk suka, daripada tak nak dengar maka dia nak dengar. Siapakah orang pertama yang menyebabkan, siapakah orang-orang yang menjadi sebab masyhurnya Nabi Muhammad untuk dikenal oleh orang-orang di luar Mekah pada dakwah pertama Nabi Muhammad ketika berada dalam keadaan lemah di kota Mekah? Orang-orang yang memaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika orang-orang datang daripada luar untuk haji ke kota Mekah di zaman jahiliyah, Mekah itu mempunyai pintu utama untuk menjadi laluan para jamaah haji. Di pintu laluan utama itu duduk orang-orang yang dihantarkan oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal dan sebagainya. Bahkan mereka sendiri pun ikut sama. Bila mana datang tetamu, bagi tahu, jangan bisa dalam sana ada orang bernama Muhammad, dia itu pendusta, dia itu begini, dia itu begitu, dia itu begini. Kalau dia bercakap jangan kamu dengar. Yang datang tadi awalnya tak tahu. Yang beritahu ada orang yang mempunyai sifat-sifat yang dia sebutkan tadi adalah orang-orang yang membenci kepada Rasulullah. Orang-orang yang datang itu pada akhirnya nak tahu siapa orang itu yang dikatakan dia tak betul, yang dikatakan begini, yang dikatakan begitu. Ketika duduk dengan Nabi SAW, melihat keindahan akhlaknya, dalam tutur katanya, sikapnya, semua terpikat dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga memeluk kepada agama Islam dengan sikap akhlak Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka diberitahukan tentang bagaimana sifat Nabi Muhammad yang dimaki oleh orang-orang yang membenci kepada Nabi Muhammad SAW, demikian beberapa as-sahabat atau beberapa kaum Yahudi ataupun Kristian yang masuk memeluk kepada agama Islam setelah membuktikan daripada sikap Nabi Muhammad dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu untuk kita bermuhasabah dan mengukur respon dan langkah kita ketika menghadapi orang-orang yang menghina dan memaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestilah sikap kita itu sesuai dengan ajaran yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW. Tak kira laki-laki dan tak kira perempuan. Melindungi kehormatan baginda Rasulullah adalah merupakan satu kewajiban bagi lelaki dan juga perempuan. Seorang wanita Ansariyah bernama Nasibah binti Ka'ab. Nasibah binti Ka'ab adalah seorang wanita daripada golongan Ansar yang mempunyai keimanan yang mantap kepada baginda Rasulullah, yang ikut bersama dengan Nabi dalam peperangan yang masyhur yaitu peperangan Uhud, ikut bersama dengan para sahabat dan juga memegang pedang pada waktu itu disebabkan menjumpai seseorang yang menuju kepada baginda Rasulullah atau mencari kepada baginda Rasulullah untuk membunuh kepada baginda Rasulullah. Maka dia mengatakan, hadapi aku terlebih dahulu sebelum engkau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Rasulullah ketika selesai daripada peperangan itu, baginda menceritakan sendiri, aku ketika berlari menghindari daripada kejaran atau pukulan musuh ketika memukul kepada aku bila melihat ke hadapan aku nampak Nasibah, bila aku melihat kepada ke kiri aku nampak Nasibah berada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, mengelilingi baginda Rasulullah, mengelakkan pukulan pedang dan panah yang menghujani kepada baginda Rasulullah SAW. Seorang perempuan bernama Nasibah yang tangannya itu dipotong oleh seorang kafir ketika berperang melawan kepadanya untuk melindungi baginda Rasulullah SAW. Wahakala dia seorang wanita tetapi tahu akan kehormatan kekasihnya dan kehormatan Nabi Muhammad SAW yang disikapi dengan sikap berani untuk melindungi kehormatan baginda Rasulullah. Kita ingin bermuhasabah daripada apa yang disampaikan sebentar tadi berkenaan dengan masalah kehormatan Nabi Muhammad bila mana dinodai oleh orang-orang yang ingin menodai dan menjatuhkan marwah Nabi Muhammad SAW.
mestilah sikap kita adalah berdasarkan dengan ilmu yang sesuai dengan yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita dapat mencerminkan tentang ajaran baginda Rasulullah dengan perbuatan kita sebagai penerus dan pengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh dengan barakah ini. Dan saya ingat waktu yang kita jalankan pada malam hari ini adalah sudah lama kita duduk di majlis dan di masjid ini. Bila mana dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang Allah berikan kepada setiap individu yang hadir dalam majlis ini, maka dia akan mengharapkan agar supaya lagi lebih lama majlis ini disebabkan berada dalam curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berada pada malam yang amat diberkati di dalam satu minggu malam Jumat, dan berada dalam acara untuk berselawat UMP, berselawat di malam Jumat yang memang digalakkan oleh baginda Rasulullah untuk berselawat kepada baginda Rasulullah. Akthiru alayya minas salat fi lailatul gharra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu berselawat kepada aku, kata baginda Rasulullah, pada malam Jumat dan juga hari Jumat. Kita pun dah banyak berselawat memuji kepada baginda Rasulullah. Keluar daripada majlis ini tambahkan lagi selawat kepada baginda Rasulullah. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang hampir dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma. Allah rabbana ya kharaqal. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau di majlis yang penuh dengan barakah ini, pada malam yang diberkati, agar supaya Engkau rahmati dan berkati kami semua yang dulu berhimpun di tempat ini. Kami memuji kepada Engkau dan bersalawat kepada insan yang Engkau kasihi dan Engkau lindungi kehormatannya. Jadikan kami dalam golongan orang-orang yang mengasihi kepada Engkau dan mengasihi kepada insan tersebut. Jadikan kami orang-orang yang menjadi sebab masuknya kegembiraan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dihantarkan salawat yang kami baca kepadanya, jadikanlah beliau adalah mendoakan kepada kami semua, ya Rabbal Alamin, sebagaimana perkara demikian adalah dijanjikan oleh beliau sendiri untuk umatnya. Ya Allah, ampunkan dosa kami, gantikan dosa kami dengan kebaikan sebagaimana Engkau menjanjikan kepada orang yang duduk dalam majlis umpama ini untuk diampunkan dosanya dan digantikan dengan kebaikan. Lipat gandakan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon maaf akan kesilapan yang kami lakukan. Ya Allah, kami mohon agar supaya Kau tambahkan keimanan dan taufik dan hidayah kepada kami, agar supaya kami sentiasa mendekatkan diri kepada Engkau. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan kepada kami rasa takut kepada Engkau, rasa ta'zim kepada Engkau, dan mentakzimkan kepada syiar-syiar yang Engkau takzimkan, ya Rabbal Alamin. Sementara kami berada di bulan yang Engkau muliakan, bulan haji yang diperintahkan kepada kami untuk mengagungkan syiar-syiar Allah sebagai tanda ketakwaan hati. Jadikan hati-hati kami adalah hati yang bertakwa kepada Engkau dengan mentakzimkan syiar-syiar-Mu, ya Rabbal Alamin. Ajarkan kepada kami cara mentakzimkan syiar-syiar-Mu, ya Rabbal Alamin. Ajarkan kepada kami untuk kenal dan mentakzimkan kepada-Mu. Ajarkan kepada kami cara untuk mentakzimkan dan memuliakan kepada Nabi-Mu. Kenalkanlah kami kepada kepribadiannya agar supaya terhiasi kami dengan akhlak yang dibawa olehnya, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami adalah orang-orang penerus sebagai contoh yang membawa contoh dan teladan kepada orang lain untuk tertarik kepada agama yang Kau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, kami dulu menadahkan tangan di tempat ini. Engkau menjanjikan kepada sesiapa yang duduk mohon doa dan mengangkat kedua tangannya kepada Engkau, Engkau tidak akan menghampakan sesiapa yang menadahkan tangan kepada Engkau. Yang menadahkan tangan di tempat ini bukan satu, bukan dua, akan tetapi sekian ramai daripada yang hadir di sini semuanya menadahkan tangan kepada Engkau. Mustahil Engkau hampakan kami ketika kami dalam keadaan meyakini bahwasanya Engkau mendengar dan mengabulkan akan doa kami. Ya Allah, janganlah Kau hampakan setiap kami yang hadir di tempat ini. Jagalah kami, jagalah keluarga kami, pimpinlah kami dalam kami mencari ilmu. Jadikan ilmu yang kami cari ini adalah sebagai wasilah untuk lebih menghampirkan diri kami kepada Engkau. Dekatkanlah kami dengan Engkau dengan ilmu. Kenalkanlah kami kepada Engkau dengan ilmu yang Engkau berikan kepada kami, ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, buahkanlah daripada ilmu yang kami ada dengan amal, sehingga ilmu yang kami cari adalah termasuk ilmu yang bermanfaat. Jauhkan kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi jauhkan kami daripada ilmu yang mendatangkan malapetaka kepada kami. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Nabi yang kau utus memohon kepada engkau tambahan ilmu, kami lebih wajib dan lebih patut untuk memohon kepada engkau agar supaya engkau tambahkan ilmu kepada kami yang mewariskan rasa khusyuk kami kepada engkau ya Rabbal Alamin, sehingga tiada yang kami takuti kecuali engkau, tiada yang kami takzimkan kecuali engkau, tiada yang kami harapkan kecuali hanya kepada engkau ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ucapkan terima kasih kepada Habib Ali Zainal Abidin yang sudi menyampaikan sedikit ilmu dan juga kata-kata yang berguna kepada kita. Dan sebenarnya tidak cukup pada hari ini atau waktu ini kita mendengar kita kata daripada Habib, dan insya-Allah di kesempatan Allah yang ada akan adakan tersebut Habib Ali dan Habib itu datang sekali lagi ke UMP, dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sentiasa mengasihi dan menyayangi, dan kita sentiasa melakukan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan menggunakan solat Isya. Jadi sebelum mengakhiri majlis ini, majlis menjemput Profesor Dr. Yusri bin Zainuddin, Penolong Chancellor Jabatan Awal Pelajar ini oleh Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UMP untuk menyampaikan sedikit tanda hati kepada Habib Ali Jafri dan jadi yang pertamanya dijemput Habib Ali Zainal Abidin. Yang keduanya Habib Akil bin Abdul Rahman bin Yahya ikut. Seterusnya kumpulan Al-Ahbab Al-Habib atau wakil. Dan yang terakhirnya wakil kumpulan Al-Maulid. Warga Universiti Bersyabahan sekalian. Jadi untuk akhirnya marilah kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum